Dah masuk pulau ni, temperature dia dah jadi dia main 3 dia. Assalamualaikum dan selamat kembali di channel MSM. Okay guys, sekarang kita orang dekat area Gopeng, menghala ke kedai makan. Kedai makan ni Abalan tahu dekat mana lokasi dia. Saya ikut je, sebab kata kedai makan tu ada masakan lauk panas, lauk kampung. So kita try kat situ lah makan. Tadi dekat Aren Artapa, kita orang hanya minum, makan makanan ringan-ringan je lah, buat alas perut. So kita cari makan dekat belah dalam je. Okay, so cuaca sangat cantik, tapi sangat panas terik lah. So memang kena banyak berhenti, minum, dan sejukkan enjin motor, sebab kita tak berani nak shoot terus, and tak boleh nak terlalu push lah, sebab kita pun takut dehydration, dengan takut motor pun kena overheat nanti. So ini baru first time kita nak try motor ni jalan jauh. Okay, so kita dah sampai kedai makan ni. Nanti kita try lauk apa yang ada kat dalam ni. Okey, jom. Pusat pula. Bukan kan? Bawa perasan depan tu. Buat kau nak U-turn tadi kan? Nak U-turn ni ke? Bahaya ni. Tak berani kan? Tarik traffic light lah depan. Dalam kat atas sekali kita baru kita bayar kan? Tak. Tak. Kita masuk, kalau kita kata nak pergi toilet apa, kita kena bayar dulu. Walaupun tak naik daily customer, kita nak pergi dalam tu je lah kena bayar. Sebab ramai orang masuk kat parking, orang ambil gambar kat luar tu je. Lepas tu orang belah. Jadi dia kata baik dia letak duit kat sini kan. Orang tak masuk dalam, orang kat parking je dah bayar, atas tak bayar lah. Itu lah. Minggu 2 minggu lepas kan. Okay guys, dah selesai makan tengah hari. So sekarang kita mulakan perjalanan masuk highway, sebab cuaca panas. So kita akan masuk highway, exit Ipoh. Lepas tu kita akan ikut jalan dalam sampai ke Victoria Bridge. Victoria Bridge tu kita akan relax kejap lah, rehat-rehatkan enjin. Sebab tak boleh nak shoot lah, sebab panas melampau, takut enjin tak tahan panas. Okay, so kita jumpa dekat Victoria Bridge. Okay guys, alhamdulillah kita orang dah sampai dekat Victoria Secret. Salah, Victoria Bridge. Okay, patutnya kita plan asal kenapa letak helmet terbalik macam ni. Siapa ajar? Mahal ni beli. So asalnya
Kita nak ke Kelly Castle dulu, tapi disebabkan kesuntukan masa, so kita terus ke Victoria Beach lah. So lepas kita bergambar dulu, lepas tu baru kita akan shoot ke Masjid Kuala Kangsar. Lepas tu baru kita kalau sempat lah kita akan ke Taiping. Kalau tak sempat kita akan terus shoot ke Penang lah. Sebab tengok cuaca pun panas gila. Melecet sedang seluar rasanya ni, sebab berpeluh. Aduh. Jom kita naik atas, kita tengok apa yang ada dekat atas. Jom. Ni orang ambil parang, buat parang kan. Paku dia kan. Masak. Banyak kisah. Kisah. Okay guys, kita makan dekat Laksa Kalam, tepi jalan. Sekarang kita berada di mana? Kuala Kangsar. Dekat hospital. Depan hospital Kuala Kangsar. Sekarang ni kita berhenti di sini sebab kelaparan dan kehausan. Pun sebabnya kita berhenti di sinilah. Cuaca cantik, cerah, tapi tak tahan, panas sangat. So kita kena banyak berhenti lah sebab enjin pun panas kan. Bukan orang je panas, enjin pun panas. Kita kenalah kita relax dulu, santai-santai. Tapi dah duk bayangkan kalau kita sampai kat Penang ni dah boleh check in dah, dah boleh baring-baring dah ni. So bukan kemungkinan lah, memang ke Taiping tu dibatalkan. Kita terus lanjut ke Penang terus. Okay guys, kita lantak dulu. Lapar dah ni. Tahu tu, ada pernah makan tempat tu? Sampai dah. Sebut awak di bawah kan dia yang. Wah guys, dah sampai air kelapa, cendol. Nampak goyang kan? Kau kata kita dah ketat kan ke? Tak, dia memang ketat, tapi dia Masa goyang dia. besi dia tu Lembut. goyang, lembut. Ui sedap. Panas-panas ni minum cendol. Mau 2, 3 ni. Risau atas highway di sini. Jangan. Orang belakang sila berjaga, jangan tidur. Takut dia. Berapa kali? Tadi pun dah rasa berat. Cubit-cubit. Berat ke kiri? Dia tak dia nak depan. Oh, ke depan ya. Dia panas memang macam tu. Tak boleh lah ya Allah. Yalah. Kita seorang je kan. Ramai macam tu. Anak saya macam tu juga. Duduk belakang, dia kena panas, kena angin. Tahu dah berat ke depan macam ni. Dah menyandor, tidur. Sini banyak buat masak sendiri. Okay guys, makan dulu guys. Nanti kita sambung lagi. Yang penting panas-panas makan cendol, makan laksa.
Dubai. Okey, dah sampai Tol Juru. Dekat sinilah kenangan masa solo ride dengan CBR 150. Lalu di sini konon selamat tak ada apa. Sekali bila sampai lepas saja kona tu, ada pula Roblox kena tahan. Bukan kena tahan, kena saman kali pasal nombor plate. So betul lah orang kata standard we to win dah. So kalau korang nak buat ride motor jalan jauh, pastikan motor korang standard. Okay guys, sekarang kita orang dekat Juru, baru lepas tol Juru. Dekat area Juru. So korang berhenti dulu sini rehat, sebab nak tukar balik pakaian yang acah-acah tadi, konon hujan. Nak tukar balik pakaian kering, baju hujan pun nak simpan balik, keluar balik handphone sebab kita orang nak buka map untuk ke hotel lah. Sebab dah nak masuk pulau kan, nak naik jambatan. So cuaca dah start panas balik. Tadi dia mendung, hujan sekejap. Ni dah panas balik lah. Tapi panas-panas petang lah, bukan panas tengah hari. Kalau panas tengah hari tadi, tak tahan. Memang minta air sepanjang perjalanan ni. Kesal pula tak bawa yang air, bag air kan, water apa benda kan, water bleeding. Bukan, tak ingat apa benda bag air kan, yang biasa orang running pakai tu. Ingat nak pakai tu tadi, tapi tertinggal pula kat rumah. So kena banyak berhenti je lah, banyak berhenti. Sejukkan enjin sikit. Lepas tu badan pun kena sejuk kat, minum air masak banyak. So kejap lagi kita orang akan teruskan perjalanan masuk ke pulau lah. Sebab lengur-lengur pinggang pun dah reda sikit, dah hilang sikit, boleh lah masuk. Kejap lagi nak check in, dah telefon hotel, kita orang lewat, tapi memang confirm masuk. So check in, mandi-mandi, rehat malam, baru kita pergi bandar. Ni nak buka box ni, nak buka ni, nak santai je ni motor. Okay, so jom kita sambung dekat dalam pulau kan. Alright.
berada di Max Fringy Hotel. Okay, so kita borak sikit perjalanan kita. Perjalanan lancar, cuaca cantik, tapi agak panas panjang perjalanan. So kita orang banyak berhenti sebab bukan saja motor panas, kita pun panas dan kehausan. Lepas tu sepanjang perjalanan motor okey, tak ada masalah. Cuma bila dah sampai dekat, dah masuk pulau ni, temperature dia dah jadi, dia main 3 dia. Sebab bandar tadi jam, so banyak main jalan jam, follow belakang kereta. Mungkin salah satu faktor temperature dia lagi naik cepat naik. Sebab kereta tak bergerak, motor tak bergerak sangat kan. Dia banyak melekat duduk belakang kita. Sebab nak menyelit susah, sebab jalan dia kecil. Lepas tu kereta berdouble-double kan. So overall tak ada masalah lah sepanjang perjalanan. Cuma bila sampai tadi temperature je lah tinggi. Okay, so malam ni tengok macam mana. Mungkin ke Padang Kota ataupun dekat depan ni saja. Sebab sekarang ni masing-masing dah kekerasan pungkok duduk lama sangat. Daripada pukul berapa tadi? Pukul 8 pagi. Sekarang dah pukul 6 petang. Okay, so jom kita naik tengok bilik macam mana pula. So nanti kita sambung lagi. Tapi sekali aman dekat Petronas, kat Petronas. Sini. Banyak ni. Okey. Tu belakang tu Dekat dia ni 7-Eleven. Ada belah klinik tu. Klinik. Tak pasal kat klinik. Dia match kat. Station ya? Syam apa? Syam apa balik. Nampak kat lalu tadi. Abang lalu tadi tak sempat nak angkat tangan je. Dekat sebelah hotel tutup dia. Dia stall dia kat tepi jalan, gelap sikit. Tak ada gelap, lampu ada Banyak gelap kan. Jadi betul kereta banyak. Okay, sekarang kita orang tengah makan dekat area Fringy Petronas ni. Ada kedai makan. Apa nama kedai makan tadi? So kita orang makan dekat sini plan nak pergi ada, tapi malam ni malam minggu. So nak menghadap jam ke bawah tu macam tak sanggup lah. Lepas tu dengan hujan ni gini, so kita makan kat sini, esok baru kita jalan ke bandar. Okey lah. Semua muka pewai Abang tahu tak yang kedai makan yang roti canai yang ada kuah ayam tepi jalan tu, apa nama lah? Alah, yang kena tutup pasal telur tak basuh tu dulu. Itu kan kita pergi dengan apa? Ya. Tak nak. Okay guys, dah siap dah kita punya makan malam. Anak siap kamu. Okay, jom kita makan dulu. Nanti kita sambung. Saya cari pasambok pula. Bismillahirrahmanirrahim. Makan.
Okay guys, so sekarang kita orang berada di Padang Kota Lama. Ya, Padang Kota Lama. Kita jalan-jalan lah kat Padang Kota ni. Sebab nak duduk hotel pun gelap. Nak duduk hotel pun boring kan. Dah datang jauh-jauh takkan duduk bilik kan. Baik duduk kat rumah. So kita sambung berjalan. Kita sambung jalan ke Padang Kota. Kita pergi lewat malam sikit supaya jalan tak jam sangat lah. Sebab saya ada masalah nak imbangkan motor tu bila nak menyelit celah kereta. So berpunca daripada ketinggian lah. Kurang ketinggian bukan. So bila nak lalu kat celah-celah kenderaan yang banyak kereta, jalan jam, agak terjengkit-jengkit, susah nak imbang. Kena cari waktu di mana kenderaan kurang lalu. Kenderaan kurang di jalan raya lah, bukan lalu. Padang Kota dia macam dataran merdeka, macam-macam ada. Tak ada apa lah. Oh tu lah belakang. Dulu pernah yang datang macam kawan tu, yang pasang bukan Misotong. Kalau Misotong tu kan Melayu dia sebut. Kawan lah yang sebut Misotong. Okay guys, so sekarang kita orang dah habis pusing dekat Padang Kota ni. Sekarang kita orang nak balik lah. So sampai sini saja saya punya vlog. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita jumpa esok. Daripada esok kita punya plan Penang, Cameron Highland, Kuala Lumpur. Okay, kita jumpa esok pula. Assalamualaikum.